Lah. Korang sedih ke? Sedih. Apa visi sedih? Sebabnya kali terakhir, jom kita buat kita punya trademark. Eh. Okey, jom. Satu. Angkat tangan macam ni. Ya. Satu, dua, tiga. Miau, miau. Okey, so saya nak tanya korang, pernah tak korang suka someone tapi orang tu tak suka korang balik? Tak. Pernah. Macam cinta tak berbalas macam tu lah. Pernah tak? Jawab lah. Pernah. Faham? Sakit kan? Tapi walaupun sakit, mesti korang still lagi teruskan suka dia kan? Tak. Move on girl. You gotta move on. Bukan kalau crush tak suka, makin korang lagi kejar. Tak. Kita perempuan kena ada pendirian. Faham? Perempuan ke tu? Kau tak perempuan ke? Jadi hakikatnya tak semua cinta mampu kita miliki seperti yang kita harapkan. Dalam kesunyian, lahirlah sebuah perasaan yang sukar dijelaskan antara harapan, cinta dan kenyataan yang menyakitkan. Tanpa melengahkan masa, mempersembahkan Data Sempurna. Lelaki tak guna. Aku rasa dia layak dapat gelar ratu. Lepas apa yang jadi? Memang betul lah apa semua perempuan cakap. Lelaki memang tak guna. Dia tak sepatutnya buat aku macam tu, layan aku macam tu. Perasaan yang bodoh dan tak bermakna ni tak patut ada pun. Bodoh sangat. Dah berpuluh tahun aku hidup, tapi aku tetap biarkan diri aku patah sebab benda macam ni. Tapi salahkah aku untuk berperasaan macam ni? Aku manusia biasa, ada hati dan perasaan. Aku cuma nak disayangi dan menyayangi. Itu saja. Tapi apakah nasib? Aku terlalu bodoh sampaikan aku menaruh harapan pada tak mampu mengasihiku. Selamat petang, Cik Maya. Saya bawakan minum petang untuk Cik. Tak apa, Abang. Saya tak nak makan. Saya mengesan emosi yang berlebihan. Cik perlukan apa-apa bantuan? Saya serabut dah. Pergilah. Dalam konteks selanga, serabut menggambarkan keadaan fikiran yang kacau dan banyak beban fikiran. Serabut biasa digunakan apabila seseorang merasa cemas, terganggu atau terlalu banyak perkara yang difikirkan. Cik mempunyai masalah apa? Saya, Amalin XT, sebuah robot pintar yang mempunyai kecerdasan buatan yang tepat berserta kelebihan fizikal yang melebihi kemampuan manusia dan boleh melakukan apa sahaja untuk Cik. Kau ni banyak bulat kau. Aku suruh pergi kan? Cik mengalami masalah dalam hubungan. Berdasarkan data yang saya simpan, saya mendapati Cik sering mengalami ketegangan apabila berhadapan dengan konflik. Statistik menunjukkan bahawa berbincang secara terbuka dapat membantu untuk mengurangkan tekanan. Cik perlu berkongsi untuk rasa lebih baik. Aku tak nak tahu dah statistik kau. Aku dah nak tanya serabut. Kau sibuk lagi nak tambah serabut aku. Cik, saya boleh bantu. Berdasarkan kajian, konflik dalam hubungan sering berlaku kerana komunikasi yang tidak efektif dan keperluan emosi yang tidak selaras.
Salah faham antara dua individu adalah perkara biasa dalam hubungan. Salah faham? Ini bukan pasal salah faham, Mama. Dia dah tinggalkan aku. Aku dah habiskan masa dengannya, bagi dia perhatian. Dan ini balasan yang aku dapat. Kajian menunjukkan bahawa kebanyakan konflik emosi berpunca dari komunikasi yang kurang jelas mengenai keperluan masing-masing. Jika kedua-dua pihak bercakap dengan lebih terbuka, banyak masalah dapat diselesaikan. Apa lagi kau mereka yang kerja sembunyi? Aku cuma nak dibalik. Itu je. Susah sangat kena faham. Phone tu mahal. Kau tahu tak? Tak cukup dengan kau bebek. Sekarang kau nak jahanamkan harta benda aku. Maafkan saya, Cik. Saya tak sengaja. Saya akan bagi semula phone Cik. Abang, walaupun aku berkasar dengan dia tetap terima aku. Phone yang rosak tu dia bagi sempurna, seolah-olah tak pernah rosak. Aku rasa bodoh marah dia sebab aku yang tolak dia sampai phone tu rosak. Tapi dia tetap minta maaf dan tak pernah salahkan aku. Aku minta maaf pada Amar sebab marah dia dan beritahu dia yang aku bukan diri aku waktu tu. Dia hanya tersenyum dan mengangguk. Dia kata dia faham aku dan kenapa aku bertindak begitu. Katanya dia mengenali aku luar dan dalam. Walaupun ayatnya skema dan robotik, aku rasa macam ada sekutu bunga indah perlahan mekar di taman hati kita. Tapi aku lupa bunga yang indah juga berduri, boleh melukakan dan akan mati. Awak boleh rasa sedih ke, Mak? Contoh, macam kalau awak nak buat sesuatu tapi gagal. Tidak, Cik. Jika saya tidak dapat melakukan sesuatu dengan baik, saya tidak akan bersedih. Saya akan terus mengumpul maklumat untuk menghasilkan respon yang memuaskan. Bila saya menangis, kekasih saya tinggalkan saya. Awak pandang rendah pada saya ke? Tidak pernah sekalipun saya memandang rendah pada Cik. Malah saya kagum dengan Cik kerana memiliki emosi yang berat dan besar, sesuatu yang saya tidak akan pernah ada. Kagumlah sangat. Walaupun pengakhirannya tidak seperti yang Cik impikan, saya percaya yang perpisahan ini mengajar Cik sesuatu yang berharga. Senanglah awak cakap mengajar sesuatu berharga. Berharga apa kalau sampai terlupa hati ni? Saya minta maaf jika balasan saya menyinggung perasaan Cik. Jangan minta maaf lah. Bukan salah awak pun. Kalau dah tak ada orang nak ceritakan saya, dia lembut je lah hati ni. Tak ada guna hati penuh cinta kalau tak ada yang menerima. Walaupun saya tidak mampu untuk menyayangi Cik seperti manusia, saya boleh memberikan penghargaan yang sesuai kepada kasih sayang yang Cik beri. Boleh pula macam tu. Saya diprogram khas untuk memenuhi kehendak Cik dengan mengedepankan data yang dikumpul sepanjang saya bekerja untuk Cik. Saya kenal dan memahami Cik seperti diri saya sendiri. Awak boleh rasa ke bila saya sedih?
Saya tidak boleh rasa perasaan yang cik alami, tetapi saya memahami dan boleh memberikan respon yang bersesuaian dengan situasi cik. Hari bertukar minggu, minggu bertukar bulan. Aku semakin selesa menjalani hari-hariku bersama Ama. Saat aku pulang dari kerja, dia sambut aku dengan senyuman manis dan haruan masakannya. Dia dengar segala keluhan aku dan sokong aku. Bila aku salah, dia betulkan aku. Aku rasa sangat disayangi sampai kawan-kawan aku tegur yang aku nampak makin berbahagia. Aku mandikan Ama dengan bekas-bekasiku dan aku terbayangkan kehidupan lebih indah dan mesra bersama Ama. Betulkah apa aku buat ni? Maya, apa benda kau fikir ni? Kau nak bercinta dengan robot? Kau gila ke? Siap dicincin lagi? Sunyi sangat ke kau sampai kau nak kahwin dengan robot tak bernyawa tu? Cik ada masalah kah? Cik, saya ada di sini untuk mendengar masalah cik. Ama, awak boleh baca fikiran saya kan? Awak faham kan kenapa saya jadi macam ni? Saya tahu cik berasa tidak baik sekarang, tetapi saya tidak berupaya untuk membaca fikiran cik. Jika cik inginkan balasan yang sesuai daripada saya, cik disarankan Awak untuk cintakan memberitahu saya tak, apa Abang? yang berada di fikiran cik. Saya diprogramkan untuk berkhidmat untuk cik. Semua tugasan dan respon saya tiada makna khusus. Saya hanya menjalankan arahan yang diberi oleh sistem dan bertindak untuk data yang dikumpul. Jadi, awak tak pernah cintakan saya? Saya tidak diprogramkan untuk bertindak sebegitu. Ya atau tak? Itu je jawapannya. Awak takkan pernah cintakan saya ke? Ya, Saya ni memang bodoh, Abang. Bodoh sebab cintakan awak. Sedangkan awak tak pernah cintakan saya balik. cinta yang tidak berbalas tidak menjadikan cik bodoh. Sudahlah, Mak. Cubalah sekali awak jujur dengan saya. Dalam mata waktu bersedia cemburu saya. Makin saya bodoh. Kalau saya ada hati sekalipun, tak akan sesekali saya beranggapan yang cik bodoh kerana saya memahami cik. Saya bodoh sebab percaya awak faham saya. Sedangkan awak tu cuma robot yang pukul datang pasal saya. Awak tak faham saya langsung. Macam mana saya boleh bantu cik sekarang? Saya mengesal emosi negatif yang berlebihan daripada cik. Saya nak tutup program awak. Jika itu membantu cik, cik dipersilakan untuk menamatkan projek saya. Awak tahu tak? Saya harap awak jawab apa? Saya harap awak halang saya dengan tutup program awak. Tapi awak tak melawan pun. Awak tak kisah pun kalau datang tentang saya. Hilang dari memori awak. Saya hanya menjalankan tugas saya sebagai robot bantuan. Semua data yang tersimpan dalam sistem saya tiada makna buat saya. Saya memang tak ada mana pada awak lagi ni. Walaupun saya tuan awak, jaga awak, senegara awak. Tiada apa yang bermakna bagi saya.
Terima kasih Cik. Semoga Cik berpuas hati dengan khidmat saya. Walaupun orang ini akan mengayak semua dalam dan tidak dapat dikembalikan. Teruskan. Pengamatan program amalan SD sempurna. Demikianlah pementasan teater sempurna. Terlebih dahulu izinkan saya mengenalkan pelakon kita. Yang pertama iaitu saudari Ainun Najwa sebagai Maya, merupakan pelajar daripada Diploma Mikrobiologi, dan saudara Nurul Iman sebagai Amma yang juga merupakan pelajar daripada Diploma Mikrobiologi. Buat pengetahuan semua, pengarah bagi teater sempurna ini ialah Miss Zelfa binti Zainal Abidin. Beliau juga merupakan penasihat bagi Kelab Abstrak. Teater sempurna ini merupakan idea asal saudari Nurul Irdina binti Muhammad Noh dan diolah oleh saudari Afanaili Faziha yang menangani Kelab Abstrak. Okey, memandangkan kita semua masih ada masa, saya nak tanya korang